Assalamualaikum and welcome back, gang. Sebelum aku start, aku nak tanya satu soalan simple. Korang pernah tak tengah malam nak tidur, tapi otak korang ni masih fikir nak push rank sebab tinggal satu je lagi bintang nak naik mythic? Pernah tak? Kalau jawapan dia ya, tahniah. Korang dah jadi sebahagian daripada komuniti terbesar Asia Tenggara, komuniti Mobile Legends Bang Bang. So hari ni aku nak bawa korang deep dive sedikit. Bukan sekadar pasal gameplay, tapi pasal kenapa game ini jadi fenomena. Apa yang buat orang ketagih dan macam mana dia boleh kekal relevan walaupun dah hampir 10 tahun daripada tarikh dia keluar. Jom kita start. Okay, so let's rewind balik. Tahun 2016, masa tu dunia mobile gaming ni baru nak naik. PUBG Mobile belum ada, Genshin belum wujud. Dan masa tu kalau korang nak main MOBA, kena main dekat PC, pergi dekat cyber cafe, main Dota 2, League of Legends. Semua tu game berat. Tapi tiba-tiba muncul satu game daripada China, keluaran syarikat Moonton. Nama dia Mobile Legends Bang Bang. Simple, catchy dan free. Masa tu ramai skeptical. Alah, kopi Dota je ni. Tapi Moonton bijak. Dia ambil konsep MOBA, tapi dipermudahkan untuk phone. Tak payah mouse, tak payah keyboard. Jari kiri, control movement. Jari kanan, skill. Simple, tapi smooth. Dan itulah turning point dia. Sebab dalam masa setahun je, MLBB ni terus jadi top download game dekat Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, Filipina, semua gila main. Ada yang main lepas sekolah, ada yang main masa rehat kerja, ada yang main masa tengah traffic jam. Yang ni jangan ikut, bahaya. Dan sebabkan dia ringan, semua orang boleh main. Dari phone budget sampailah flagship. Itulah antara rahsia pertama kejayaan dia, accessibility. So sekarang, let's talk gameplay. MLBB ni jenis game 5 lawan 5. Dan objektif dia satu je, musnahkan base lawan. Tapi nak sampai ke tahap situ, kau kena lawan dulu dekat 3 lane. Lane top, mid dan juga bottom. Dan setiap team ada role masing-masing. Ada tank. Tank ni jenis yang orang kata orang depan, tahan damage. Fighter. Fighter ni hero yang kuat tapi still boleh mati cepat. Assassin. Ada assassin. Assassin ni dia jenis yang hero yang laju, suka bunuh senyap-senyap. And ada hero mage. Mage ni biasalah, mage kan dia banyak guna magic, banyak burst damage. Lepas tu ada apa? Marksman, sniper team, damage dia late game. Dan yang terakhir, role yang paling penting sebenarnya adalah support. Dia jaga semua orang. Dengar macam senang, simple, tapi bila kau dah main tak semudah itu. Kau kena ada strategi. Siapa rotate ke mana, siapa ambil buff, siapa jaga lane. Silap sikit, team wipe. And satu lagi benda yang paling genius, dia cepat. Satu game ambil dalam 15 ke 20 minit je. Tak panjang macam Dota lah yang boleh sampai sejam, sejam setengah. So kalau bosan kejap je kan, mainlah kejap. Bosan-bosannya, satu game lah. Okay. So sebab itulah ramai yang sanggup main satu round ke satu round. Sebab dia rasa cepat and intense and rewarding. Satu lagi benda yang ramai overlook, hero design dia. Setiap hero bukanlah sekadar reka bentuk lawa, tapi ada personality dan lore tersendiri. Kau bukan sekadar main watak tu, kau masuk dalam karakter tu. Itu yang buatkan ramai yang tak jemu. Okay, so inilah part yang ramai yang tak sedah. Mobile Legends sebenarnya ada dunia tersendiri. Nama dia adalah Land of Dawn. Moonton tak bagi semua cerita tu sekaligus. Diorang bagi sikit-sikit melalui pada intro hero, skin event dan juga cinematic trailer. Dalam dunia ni ada macam-macam puak. Ada Empire of Monian, ada Abyss, ada Land of Dawn Elves dan ada juga puak Cyborg daripada Lab 1718. Semua puak ni ada sejarah perang, cinta, pengkhianatan. Serius, storyline dia boleh jadi anime kalau Moonton nak buat. Contohnya Tigreal dengan Fanny. Kedua-dua ni daripada Monian Empire. Alucard ada trauma masa kecil sebab family dia kena bunuh demon. Gusion dengan Leslie ada hubungan complicated antara dua keluarga bangsawan. Sebab tu bila keluarnya hero baru, fans akan excited gila. Bukan sebab skill je, tapi sebab nak tahu macam mana dia fit dalam universe ni. So storytelling dia bukanlah sekadar dalam video YouTube saja, tapi dia dah build in dalam game tu sendiri. Itu yang buatkan player ni rasa emotionally invest.
Sekarang kita masuk bab yang paling serius. Serius sikit lah. Tak yang paling serius, tapi serius sikit lah. Kenapa ramai yang ketagih main Mobile Legends ni? Pertama sebab reward system dia. Reward system dia. Setiap kali kau menang, kau naik star. Naik star. Naik star tu buat orang kata rasa puas. Lepas tu sistem rank. Ada Warrior, Elite, Master, Grandmaster, Epic, Legend, Mythic. Kau naik satu rank, kau rasa macam kau naik pangkat dalam hidup. Tapi bila kalah, tak boleh. Kita kena rematch. Yang kedua, social connection. Dalam MLBB, kau boleh main dengan member. Voice chat, gelak sama-sama, maki sama-sama. Bila dapat teamwork yang ngam. Perasaan tu rare gila. Dan yang ketiga, competitive spirit. Tak kira lah siapa pun. Budak sekolah ke, abang kilang ke, student uni ke, semua boleh tunjuk skill. Bila dapat MVP, rasa macam hero dalam dunia sendiri. Right? So kita gabungkan ketiga-tiga ni. Ada reward, connection juga kompetitif. Itu yang buatkan orang ni susah nak berhenti main. Tapi MLBB ni bukanlah berhenti setakat tu je. Dia pergi satu lagi level, iaitu e-sport. Sekarang ni ada liga besar macam MPL, Mobile Legends Professional League, yang dijalankan dekat Malaysia, Indonesia, Filipina sampai ke M4 World Championship. Kalau bola sepak dia ada World Cup, dekat dalam MLBB, dalam e-sport dia ada M4 World Championship. So dari situlah lahirnya pemain-pemain profesional. Nama-nama macam MPL Monish, Blacklist International, Onyx Esports, RRQ Hoshi. Semua ni bukan budak-budak main phone biasa. Diorang atlet digital sebenar. Dan hadiah dia bukan kecil weh. Ribuan hingga jutaan dolar. Bayangkan, game yang dulu kau main sebab boring, bosan kat dom, kat rumah, sekarang boleh jadi kejaya. Dan inilah yang jadikan MLBB ni bukan sekadar game, tapi fenomena budaya. Sekarang dah ada streamer. Dah ada streamer sepenuh masa, full time streamer. Ada shortcaster, coach, analis. Semua tu muncul sebab satu game ni. Kalau dulu kau cakap nak jadi gamer, orang gelak, orang marah. Lebih-lebih lagi family, mesti marah punya. Apa ni main game? Dah besar nak main game ke? Tapi sekarang, kalau kau bagus, ada personality dan tahu cara nak bina brand, kau boleh hidup daripada MLBB. So, soalan paling penting, kenapa sampai sekarang MLBB masih hidup walaupun game baru keluar setiap bulan? Jawapannya simple. Muntun tahu apa player nak. Diorang sentiasa update hero, tambah mood baru, buat event dengan skin yang menarik, dan paling penting, diorang dengar feedback community. Kadang-kadang hero ni di buff, kadang-kadang hero ni di nerf. Tapi at least game ni sentiasa rasa hidup. And satu lagi, kita panggil nostalgia. Ramai orang dah main game ni daripada zaman sekolah. MLBB bukan sekadar game, dia dah jadi memori. Ada kawan yang kita kenal sebab squad MLBB. Ada orang jumpa pasangan pun sebab sama-sama main MLBB. So bila kau combinekan semua ni, gameplay yang smooth, community yang kuat, e-sport besar dan juga emosi nostalgia, kau dapat satu formula yang memang susah nak tumbang. So gang, lepas semua yang kita sembang hari ni, satu benda aku nak korang ingat. Mobile Legends bukan sekadar game phone. Dia dah jadi satu budaya digital. Dia ajar teamwork, dia ajar sabar, dia ajar kau macam mana nak kerja dalam team. Walaupun kadang-kadang teammate kau AFK dan buat kau rasa macam nak uninstall je game ni. Tapi itulah dia. Dunia MLBB. Penuh emosi, penuh drama, penuh cerita. Alright, so aku Zedi. Terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa stay chill, main smart and jangan film teammate. Okay? Jumpa di next video. Assalamualaikum. Ciao.